来，我们这里老仔脖子上喜欢挂玉牌。Polis sedang menjalankan siasatan dalaman terhadap 3 anggotanya yang dirakam dalam satu video tular ketika menjalankan sekatan jalan raya di persimpangan The Mines, Serdang, pada Ahad. Ketua Polis Daerah Serdang, ACP AA Anbalagan berkata, siasatan berkenaan dijalankan bagi menentukan sama ada berlaku salah laku atau pelanggaran garis panduan dalam pelaksanaan sekatan jalan raya tersebut. Siasatan sedang dijalankan dan IPD Serdang tidak akan berkompromi sekiranya terdapat sebarang pelanggaran prosedur semasa sekatan jalan raya dilakukan, katanya dalam satu kenyataan. Beliau turut menegaskan bahawa tindakan tegas akan diambil sekiranya hasil siasatan mendapati terdapat salah laku membabitkan anggota yang terlibat. Terdahulu, video berkenaan tular di media sosial memaparkan 3 anggota polis trafik menjalankan sekatan jalan raya sebelum salah seorang daripada mereka dirakam dipercayai mengambil sesuatu daripada seorang pemandu yang ditahan. Rakaman tersebut mencetuskan pelbagai reaksi daripada netizen dengan ada yang mempertikaikan tindakan anggota terbabit serta menggesa pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan terperinci. Sehubungan itu, beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan.